Alhamdulillah, berita gembira untuk semua penyimpan emas. Hari ini, harga emas meningkat ke paras yang paling tertinggi dalam sejarah peradaban dunia, iaitu RM540 untuk 1 gram. Sebenarnya, saya tak pelik pun kalau harga emas mampu cecah RM700 untuk 1 gram tahun ni. Sebab sebenarnya, perkara ini dah pun diramalkan oleh pakar-pakar keuangan Malaysia. Tuan-puan tahu tak, emas ni adalah aset simpanan jangka masa panjang dan setakat hari ini, prestasi harga emas telah pun meningkat hampir 30%. Harga emas kalau kita tengok kan, sejarah 20 tahun yang lalu, memang akan always meningkat tuan-puan. Tapi persoalan dekat sini, berapa gram emas yang tuan-puan dah ada sebenarnya? Bagi tuan-puan yang simpan emas dengan ilmu, sebenarnya harga emas naik atau turun bukanlah satu masalah, tapi gram emas. Sebenarnya penyimpan emas yang berilmu, mereka akan fokus dengan pertambahan gram emas saja. Sebab mereka tahu, makin besar dan berat gram emas yang mereka ada, makin besar keuntungannya. Contoh, saya bagi tahu, 1 kilogram emas pada Januari 2025, harga dia adalah sekitar RM409,000. Hari ini dah pun mencecah RM532,899. Keuntungan sebanyak RM123,000 bersamaan 30.2% sahaja dalam jangka masa 9 bulan tuan-puan. That's why orang kaya ni, mereka dah tahu this kind of hakikat. So, selain daripada ada aset rumah dan juga tanah, mereka simpan juga harta dan kekayaan mereka dalam bentuk emas. Jadi, bagi tuan-puan yang pada hari ini, siapa yang tak pernah menabung emas dengan public gold, tapi nak juga ada aset macam orang kaya, nak saya bimbing dalam simpanan emas, berterus klik link di bio ataupun terus tunjuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan kat tuan-puan dalam simpanan emas dengan public gold.